Kita semua pernah rasa kan, tengah syok layan filem sedih, tiba-tiba air mata mengalir. Atau masa majlis kawan baik, gembira sangat pun boleh menangis. Kadang-kadang pula sebab terlalu stres. Menangis ni satu pengalaman universal. Tapi, pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir, kenapa kita menangis? Apa sebenarnya yang berlaku dalam badan dan otak kita yang mencetuskan tindak balas yang begitu kuat? Cuba fikirkan benda ni. Pelik kan? Dua emosi yang sangat-sangat berbeza, kegembiraan yang melampau dengan kesedihan yang mendalam, tapi dua-dua boleh buat kita keluarkan air mata. Ini bukan kebetulan tau. Inilah petunjuk pertama yang menunjukkan tangisan ni sebenarnya jauh lebih kompleks daripada apa yang kita sangka. Jadi, macam mana satu tindak balas biologi yang sama boleh jadi jawapan untuk macam-macam jenis perasaan manusia? Itulah teka-teki utama yang akan kita cuba rungkai hari ini. Memang mudah untuk kita anggap air mata ni adalah air garam je. Tapi kalau kita tengok dengan lebih dekat, sebenarnya setiap titisan tu macam satu koktail biokimia yang kompleks. Ia umpama satu mesej dari dalam badan kita yang ditulis dalam bahasa kimia. Sains kini mula mendedahkan bahawa di sebalik tindakan yang nampak ringkas ni, sebenarnya tersembunyi satu sistem yang sangat canggih yang melibatkan kimia, neurologi dan juga psikologi evolusi kita. Jadi, untuk faham semua ni, inilah peta perjalanan kita. Kita akan mulakan dengan asasnya, tak semua air mata tu sama. Lepas tu, kita akan bedah siasat bahan kimia dalam air mata emosi. Kita akan jejaki laluannya dari dalam otak dan kita akan terokai peranannya sebagai alat komunikasi. Kita juga akan sentuh sikit apa yang jadi bila sistem ni rosak dan akhir sekali kita akan gabungkan semua kepingan teka-teki ni untuk dapatkan gambaran penuh. Baiklah, jom kita mula dengan yang paling asas. Perkara pertama yang kita kena tahu ialah tak semua air mata dicipta sama. Sebenarnya, badan kita menghasilkan 3 jenis yang berbeza dan setiap satunya ada tujuan yang sangat spesifik.